One and action. Ibu sihat bu? Ibu. Ya, oh ya. Ni jaga makan ni air ayam ni. Boleh jaga. Ibu, abang datang ni ada satu hajat ni. Abang nak bincang. Ayah baru saja meninggal, tapi abang rasa kita dah boleh teruskan berbincang untuk Duduk je lah. Duduk lah betul-betul. abang nak kita berbincang pasal harta ayah sekarang ni. Tapi kalau ikutkan dah nak buat kita punya pembahagian mengikut abang punya cara. Jadi kita nak bincang macam mana sebenarnya? 1 minit. Bapak dah mati, kau minta kat mak kau. Mak kau ni dah sakit macam apa ni? Selama kau je nak minta duit. Kenapa? Tolong ni. Balik je lah jarang. Lepas tu minta duit. Kau hormat sikit abang kau. Kau diam kat tu. Baru balik ke yang tu? Alah makcik, biasalah. Orang muda kan. Baliklah lambat sikit, repah. Lah, kenapa korang tak balik esok lusa je? Tak, kau ni kenapa tak? Kakak kau ni kolot lah. Mia, kau jangan sekali. Kejap kalau kejap. Kau nak pergi mana? Kau nak duduk dalam alung kau ni? Kau bawa tak tahu. Alung kesayangan kau kan? Kau dah bincang apa ni nak? Dah kenapa ramai-ramai macam ni? Dek, kita sekarang nak bincang untuk membagi harta ayah, dek. Ayah dah meninggal. Kau pula keluar masuk. Kau ingat ni hotel ke? Kau kalau kau nak harta saya, kau ambil je lah. Sabarlah. Aku yang menjaga mak, menjaga bapak kau orang berebut harta apa hal? Tak, aku keluar sekejap je. Sekejap kan? Sekejap sangat. Kau keluar daripada pagi tadi, lepas tu tengah malam buta baru nak balik. Aku bukannya mengangkang kat luar. Lepas tu kau datang sini kau dengar tak salam dia orang. Kau nak bebel pula. Tanya-tanya macam ni. Aku penat lah. Aku mau balik. Tak penat sangat lah. Kau masuk bila ni? Kau memang tak ada ni. Kau tengah sakit kot. Oh, dah semua. Mak ni hidup lagi. Anak bapak kau gembira lagi. Kau dah fikir tentang harta. Bila mak dah mati nanti macam mana? Kami mak, kita orang perlukan duit tu untuk Dina mak. Dina masih sekolah. Alah kau sebenarnya kau nak buat berjoli je kan duit tu. Kau jangan cakap macam tu dengan bini aku. Tak. Abang ingat harta-harta semua ni untuk adik-beradik kita, bukan untuk bini abang tu. Aku dari kecil sampai ke besar menjaga korang, membawakan kau punya semua duit-duit tu untuk belanja korang. Abang